Assalamualaikum, hai selamat petang semua. Okey, macam biasa petang ni Acak nak turun menaju petang ni. Jaring Acak tak bawa petang ni sebab Acak datang ni pun dah lewat lah 25 lebih lah. Nak bawa jaring pun takut tak ada. Pada petang ni kita pasang tajuk lah. Air cantik tu. Okey, Acak dah sampai, jom kita pasang tu. Let's go. Hai, keruh pekat tu. Macam biasa anak ikan puyuh lah. Acak beli kat jengka ni, jengka 25. Saiz besar ni 30 sen seekor. Ni pot biasa ni. Barang pun dah kurang lah kawasan ni. Tengok lah, kita tukar pot nanti. Kita main belah bawah lah. Dia harus ni, tempat ada bau. Pasang batu. Sini laju sikit kawasan ni. Air besar sikit ni. Cuaca lawa. Oh, biru kawan. Hari ni tak hujan, cuaca cantik hari ni. Alhamdulillah, Acak dah siap lah pasang tajuk petang ni. Okey, macam biasa kita jumpa pagi besok. Stay tune. Air naik sikit ni. Tapi rasa tak hujan lah kot malam ni. Tengok cuaca cantik dah. Baju yang ni ada ke? Ada kena. Alhamdulillah ada upah pasang. Kita besar kecil ni. Ikut. Alhamdulillah. Ini upah pasang petang ni seekor. Buat lauk. Asyik pagi esok pula. Assalamualaikum, hai selamat pagi semua. Okey, jom kita pergi tengok tajuk pagi ni. Mudah-mudahan ada hasil pagi ni. Okey, jom let's go. Hari stay kat hotel semalam. Baru lah kawasan ni. Tajuk banyak kosong lah. Ikan lah kawasan ni bau. Bawah ni pun tak ada ni rasa. Bawah ni pun tak ada, kosong. Baik, kita uang.
Alhamdulillah. Yang ada. Cari ikan ni. Wah, ada. Apa ni? Ini tak buat. Inilah. Oh. Pujuk. Ini ada pujuk. Oh. Tengah ni banyak kosong. Empat saja. Yang ni ada. Ada tak? Ini besar kecil. Singa ni. Maju. Alhamdulillah ada rezeki. Oh, ni ada kosong. Oh, ni ada kosong. Ada banyak kosong pagi ni. Ada juga rezeki. Ni kita tengok besar kecil. Macam besar. Jadi bahan. Alhamdulillah tak ada siap tengok laju pagi ni. Alhamdulillah ada rezeki pagi ni. Walaupun tak banyak. Tengok dalam 2-3 hari lagi nanti kita tukar pot, kita main belah bawah pula. Okey, jadi kita asyik kat rumah. Jom kita balik tu. Stay tune. Mari kita tengok asyik pagi ni. Alhamdulillah ada rezeki ya. Lepas dah buat makan, buat lauk. Nak jual tak lepas. Lepas buat lauk. Yang ni tak tahu, dekat sekilo ada. Kita timbang sekejap ni. Oh, sekilo. Kilo
Kilo 100. Kilo 100 gram. Alhamdulillah ada juga rezeki pagi ni. Lepaslah buat-buat lauk. Okey, sampai sini episod kali ni. Terima kasih banyak-banyak yang mana support acak, yang komen, yang share, yang like, yang belum subscribe boleh subscribe. InsyaAllah kita jumpa di episod akan datang. Assalamualaikum.